Hari ni jom kita buat kek sarang semut yang anti gagal guys. Tak perlu nak perap. Lama-lama simple je, tak ada pantang larang. Hasilnya macam ni. Jom kita mulakan. First korang perlukan 4 biji telur and then masukkan vanilla. Silap, masukkan susu pekat manis and then vanilla essence. Lepas tu korang kacau sebati. Lepas tu korang boleh masukkan tepung gandum, dianyak lah, and then baking soda. Korang anyak je sampai semuanya masuk ke dalam mangkuk tu, and then korang kacau adun perlahan-lahan sampai dia sebati macam ni. Next, korang letak ke tepi, korang panaskan pan, letak gula. Biar je gula tu dia caramelize sendiri sampai warnanya macam ni, and then korang gaul sebati supaya gula tu hancur habis, and then masukkan air panas perlahan-lahan supaya tak merecik ke muka korang. And then korang kacau sebati, masukkan pula butter. Bila dah masukkan butter nanti korang akan bagi dia cair tau, bagi dia orang kata dilute dekat dalam air gula tu. And then korang tak perlu nak tunggu sejuk pun, bagi dia suam-suam and then campurkan ke dalam adunan tepung telur tadi. Lepas tu korang kacau sebati perlahan-lahan, and then korang boleh tuang ke dalam kek tin. Tapi korang tapis jugalah supaya ketulan-ketulan tu tak ada masuk ke dalam adunan kek tu. And then korang boleh terus bakar ke dalam oven, tak perlu ketuk-ketuk tau. Bakar dalam oven lebih kurang 40 minit dengan suhu 170 darjah. Dah siap untuk dihidangkan. Serve dengan aiskrim vanila, lepas tu ada shredded chocolate sikit. Siap guys, settle. Bismillah. Barang jadi, korang kena cuba. Okey? Selamat mencuba.